Mandarin yang selalu orang Cina cakap, Part A. So, korang pernah dengar tak? Bila korang keluar, korang pernah dengar ada orang Cina ni cakap perkataan Tang Ran lah. Tang Ran. So, apa maksud Tang Ran? Contoh, kawan korang dekat office, seorang lelaki, seorang perempuan. Yang perempuan ni cakap dekat lelaki tu. Dia cakap something macam ni. Wah, ni hen suai leh. Maksudnya, apa? Handsome lah awak ni. Lepas tu kawan dia orang B, mestilah dia acah-acah. Dia kata, Tang Ran lah. So, apa maksud Tang Ran lah? Tang Ran maksudnya mestilah ataupun of course. Perkataan ni pun antara perkataan yang sebenarnya kita familiar dengar. Boleh kata kerap jugalah orang Cina akan cakap perkataan ni. Cuma kita yang tak faham maksud dia. So, kalau lepas ni korang dengar kawan korang cakap dekat office kan, dia cakap perkataan Tang Ran, maksudnya dia tengah bagi tahu of course ataupun mestilah. Perkataan kedua, korang pernah dengar tak orang Cina cakap perkataan Ca Pu Tuo, Ca Pu Tuo. Okay, contoh orang A cakap dengan orang B, orang A ni cakap, ci xiao tau, hen lei leh. Maksudnya, bila nak sampai ni? Aku dah penat ni. Lepas tu orang B jawab dekat dia, Ca Pu Tuo lah. So, apa maksud Ca Pu Tuo? Caputo maksudnya lebih kurang lah ataupun almost. So kalau lepas ni korang pergi office and then kawan Cina korang tanya, bila you nak siap kerja ni? So korang jawab macam ni dekat dia. Caputo lah. Maksudnya lebih kurang ataupun almost dah. Perkataan ketiga, korang pernah dengar tak? Orang Cina cakap perkataan kan. Okay, contoh, bila korang pergi kedai Cina, ada dua orang Cina in conversation kan. Lepas tu, orang A ni tanya dekat orang B. Orang A ni seller tau. Orang A ni tanya, yes, 老板，你要找什么? Lepas tu orang B as a customer jawab dekat dia, 我要看看罢了. So, apa maksud kan? Kan maksudnya tengok-tengok ataupun tengok dulu. Perkataan kan ni antara perkataan yang paling senang nak sebut sebenarnya. Sebab maksud dia sama dan cara nak sebut pun tak susah sangat. So, kalau lepas ni korang pergi kedai Cina and then dia tanya korang, yes boss, nak cari apa? Cuba korang jawab macam ni kat dia. 我要看看. Maksudnya, saya nak tengok-tengok. Mesti dia terkejut. Orang ni Melayu ke Cina sebenarnya? So, ni men, xue tau, sing datang si ma. Sekejap. Korang nak saya translate perkataan apa lagi? Boleh like, follow, share dan komen.